Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini pengetua ingin berkongsi sedikit tentang kebaikan Pasar Peladang yang ada di negara kita. Satu tempat yang sangat penting untuk masyarakat mendapatkan bahan mentah berkualiti tinggi. Pertama sekali, Pasar Peladang menyediakan lauk basah dan hasil laut yang segar terus daripada pengeluar tempatan. Ini bermakna para pelanggan menerima bahan masakan yang lebih berkualiti, lebih segar dan lebih tahan lama berbanding yang sudah lama berada di rak pasar raya. Keduanya, pasar peladang membantu meningkatkan ekonomi para petani, peladang dan nelayan tempatan. Apabila kita membeli di sini, kita sebenarnya menyokong pendapatan mereka secara langsung tanpa orang tengah. Seterusnya, harganya juga lebih berpatutan dan berdaya saing kerana barangan datang terus dari sumber. Pengguna dapat membeli dengan lebih jimat serta mendapat pilihan yang pelbagai. Selain itu, Pasar Peladang juga memastikan kualiti dan keselamatan makanan sentiasa dipantau, menjadikan ia tempat beli belah yang terjamin dari segi kebersihan dan standard. Akhir sekali, pasar ini turut menjadi lokasi komuniti, tempat masyarakat bertemu, berinteraksi dan menyokong produk tempatan. Ia menghidupkan suasana muafakat dan hubungan antara pembeli serta penjual justeru itu. Pengetua menyeru seluruh warga agar terus menyokong Pasar Peladang sebagai sumber bahan makanan yang segar, berkualiti dan berpatutan. Sokong produk tempatan, bantu ekonomi negara dan pastikan makanan yang masuk ke rumah kita segar dan bersih. Terima kasih semua.